Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Jumaat 5 Disember 2025 Masehi bersamaan dengan 14 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.18 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Kemarin sempat pada buat video dari report. Saya tak pergi ke mana-mana lah. Tunggu semaya esok. Tunggu semaya maghrib dan semaya esok. Lepas semaya maghrib dan semaya esok, saya masuk ke isyak tu. Saya semaya lewat sikit lah. Dah ada 8.30. Lepas tu dah ada pukul 9 tu. Maghrib 7.30. Semaya esok 8.30. Dah ada pukul 9. 9.30 tu baru saya keluar ke kedai Fikri. Pergi ke kedai Fikri seperti biasa, minum air seperti biasa lah. Lepas tu balik dah ada pukul 12. 10 minit padang. Lepas tu tidur dah ada pukul 1.30 minit pagi. Bangun pada pukul 6.50 minit. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun terus mandi-mandi semaya subuh. Lepas tu makan sarapan. Kemudian sambung tidur balik lah. Bangun pula duduk 9. Pukul 9.30. Bangun pula pukul 9.30. Masih tak ada dah. Sebab jalan kaki pun tak ada orang mari ajak tu pergi ke apa? Isi bagi rumah dia lah. Pasal nak banjir dah kan ni. Nak masuk musim banjir dah kan ni. Hari ni cerah lagi cuaca comel lagi ni. Hari ni hari ke berapa? Hari ke 4 dah. Hari kemarau dah. Mana untuk orang penolong kita tu boleh penolong. Sepanjang tempoh ni lah. InsyaAllah masih boleh menolong lagi hari ni. Esok boleh tahu lagi. Nampak berang ni saat ni. Berang ni nampak redup dah. Macam nak hujan malam ni. Mungkin tak. InsyaAllah. Mungkin tak hujan, insyaAllah lah. Mungkin tak hujan. Ataupun mungkin juga hujan. Lepas tu saya lepas terbit 9.30 tu betul dah ada jumpa orang atas. Saya pun terus sampai ke Dajak Edah tu kesikat tinggal situ. Mek saya ambil lah pinjam untuk pergi ke Dajak Edah. Saya pun terus ambil kesikat tu terus pergi ke rumah tu lah. Orang suruh saya tu, orang rosik tu. Saya simpan barang rumah dia tu. Saya pun terus simpan barang rumah dia. Lepas tu saya pun pergi ke rumah Kak Alun saya buat review 2 hadiah tu . 2 hadiah kat dia . Dila 18 November birthday. Itu kakak dia Hana 15 Disember ni. Dari ni baru 5, mana 10 hari akan datang dah. Dia punya birthday tu. Saya pun terus packing sekaligus lah tu lah. Moga dia 2 beradik suruh rumah sama. Tak payah pergi 2 kali lagi. Patutnya waktu Dila tu sebelah baru lagi pagi. Lepas tu saya pun terus pergi sampai sana lah. Terus hadiah tu. Satu hadiah tu saya pergi kat tandingan bidah tu. Tak selepas saya tak ingat. Saya gidah mana-mana sebelum pergi ke tempat bidah tu. Saya gidah ke mana nampak tak ada orang. Saya pun terus pergi tengok kat bidah tu lah. Kat pertandingan bidah tu. Sahabat-sahabat tu siap dah dah bagi hadiah. Ada makan sisa kuih hak ada tu je lah. Apa ni jamu-jamu yang ada tu. Lepas tu makan jamu yang cacau gandum tu. Saya makan dan juga ambil air. Kau nak pergi balik ke rumah tadi. Rumah tu lah. Rumah Dila dengan Hana tu. Rumah Fahmi. Ada rakyat Facebook saya lah. Fahmi tu. Dan juga rakyat satu kampung lah. Pada buat yang sama lah. Lepas tu barulah jumpa. Baru ada. Baru bangun tidur di budak tu. Lepas tu saya pun terus sampai ke dia. Pada budak dua tu dah. Hana tak bangun lagi. Dila bangun dah. Lagi tu pas sesat juga. Terus pergi balik saya. Pas sesat tu saya balik. Pergi ke kedai Fikri.
Saya pergi Cafe Cream minum pagi. Dan itu main musim Gikut Baru mana tu. 11.30 saya balik ke rumah lah. Balik ke rumah mandi-mandi. Siap-siap. Pukul 1, pukul 11.50 saya terus pergi ke mana ke rumah kak saya pakai jubah lah. Saya tinggal sini jubah. Mak tinggal jubah untuk semaya Jumaat ni. Saya tinggal di rumah kak saya. Lepas tu saya terus pergi ke pasal satu saya terus pergi ke Sejid. Sedang nak pergi tu dah mula masuk azan awal ni pasal pengurusi tak ada sarah lagi ni. Biasanya ada sarah, saya pun terus pergi ke masjid tu. Lepas tu berjalan seperti biasa dah. Bagus cuaca cantik pada dah mula beres dah. Selesai majlis semaya Jumaat tu saya pun terus pergi ke kedai untuk cari makan lah. Kedai bakso tutup. Dah lagi ke nasi ulai. Makan nasi ke lauk ikan patin situ. Ujung payah lah. Kalingai, Bandung. Lepas tu, pas selesai makan tu, saya 12.42. 12.42. 2.42. Saya terus balik. Balik tu sampai rumah dah pukul 3 tu. Tak tahu masa mana. Dalam 3.10 kali. Dia negara tidur. Tak bangun tu. Pukul 5 saat ni. 5.52. 5.50 naik ni bangun. Bangun tu terus mandi-mandi. Semaya Asyar. Lepas tu terus mai ke sini pada 18 ni terus buat video ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.